Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam yang ke-18. InsyaAllah malam ni kita akan ke Masjid Al-Ma'aruf ya, Kampung Pari Baru, Sungai Tawar, dekat Sabak Benam. Apa kita jumpa sana terus lah. Let's go. Macam mana ni Jad? Expo Sungai Besar. Stadium Sungai Besar. Okay, kita orang baru balik daripada Expo Sungai Besar. Okay, first of all kita kenalah cakap pasal masjid tu dulu. Masjid tadi agak unik jugalah sebenarnya kan. Korang tengok dia punya apa, dia ada kolah dia tu. Kolah dia tu direct daripada air hujan dia terus jatuh, lalu dekat dia punya tu, lepas tu terus baru ke kolah kan. Itu yang agak menarik kan. Lepas tu dia punya MTR, dia punya kelajuan dia macam biasa lah, 9.5 dah habis 8. Tak terlalu laju, tak terlalu slow, okey lah, sedang-sedang. Dia punya masjid pun berekon. Player-player 20 pun ramai. Tak ada peluh tak kawan. Lepas tu kita orang baru balik daripada Expo. Nak cerita sikit cerita sikit je apa yang terjadi dekat. Kau cerita lah. Dia kena cerita konteks dulu lah. Okay, dia berlaku time kita orang pergi ke masjid dekat Kelang, macam apa nama? Masjid Diraja tu, dekat tengah-tengah Kelang tu. Cerita sikit aja ni kan. Dia cik ni ada kedai perfume kat Kelang tu. Dekat bazar Kelang tu kan, ada kedai perfume. Okay, lepas tu bila time kita orang lalu tu, okay, aku kat depan, Pojat kat belakang. So aku lalu tu, macam mana je? Ada 3 orang. Aku kat depan kan. Dia kat depan, Pojat kat depan. Lepas tu bila lalu tu, aku kat belakang kan. So sales girl yang dekat first tu, dia bagilah try, terus sembuh lah kan. Tanya lah nak try tak kan. Lepas tu aku terus lah hulur je tangan kan, nak try lah kan. Lepas tu si Pojat ni pula dia kat depan. Dia kat depan kan. Lepas tu adalah sales girl lagi seorang tu nampak, sebab Pojat kan jalan dengan aku kan. Lepas tu dia cakap dia tahan Pojat kan, tahan kau macam tu lah, dia tahan. Lepas tu dia tanya, abang nak juga ke kan, macam tu lah. Lepas tu Pojat pun cakap, boleh lah kan, sebab aku pun dah tengah sembuh lagi kan time tu kan. Lepas tu tanya nak sembuh tu macam mana je? Muncung dia kat atas. Dia punya muncung kat atas tu. Itu yang buatkan Pojat merasa amat tersakiti. Macam mana Jad? Dengan awkwardnya bau caw je terus. Walaupun tak ada kena pun. Untuk hari ni, okay, kita orang lalu tadi kedai perfume tu kan. Ada satu kedai perfume tu. So cakap dengan Pojat kan, kau rasa macam mana je? Ni macam sama kat Kelang ke macam mana? Ke dia, sebab yang jaga tu lelaki tau. Ada 3 orang lelaki kat depan tu. Macam kat Kelang tadi 3 orang perempuan kan, ni 3 orang lelaki. Lepas tu Pojat cakap tak ada ni, dia orang mesti nak cari perempuan ni kan, macam kan. Lepas tu kau tahu, aku lalu je. Aku lalu je kan. Lalu betul tak depan kemah tu. Dia salam, bang, aku macam kenal ke dia ni kan. Macam
kenal ke brother ni kan? Sebab brother tu dia pakai macam jubah agak macam kurta sikit kan, pakai kopiah semua. Macam kenal ke dia ni kan? Lepas tu abang, kami ada jual perfume. Dia tarik aku pula masuk kedai tu kan. Aku macam ikut je lah kan. Kepek tangan saja. Dia kepek tu. Dia tarik macam ni. Tak je kan cerita kan. Sebab tu lah experience dekat Kelang tu lain kan. So macam expect dekat Sungai Besar tu macam apa macam lebih kurang je kot kan. Tapi kena tarik gitu mat. Masa-masa kedai tu macam aduh, macam mana kan, tak apa layan je lah. Dia cakap abang dah dalam kedai pun kena tarik juga, tak salah je. Tapi tu lah, oleh kerana dia dapat hasil tadi kan, terpaksa lah beli. Beli. Terpaksa lah beli ni kan. Aduh, ni kita test dia dulu. Kalau ngam, boleh beli lagi kan. Tu je lah nak cerita hari ni. Puas hati lah dengan layanan orang Sungai Besar kan. Saya suka Sungai Besar. Saya pun suka orang Sungai Besar. Okay lah. Apa, kita jumpa next episode insyaAllah. Tu je lah.